bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Toman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Toman 3. Wah, memerang liar. Rugi aku kalau tak ambil gambar ni. Bukan senang nak jumpa spesies binatang ni. Woi, brother. Pagi-pagi lagi sudah bangun. Buat apa tu? Ada memerang liar ni ah. Kau tak nak tengok ke? Cepatlah. Nantilah aku tunggu gambar tu siap. Esok lusa, binatang ni pupus baru menyesal tak tengok live. Ada lagi seekor lah. Binatang pun tahu berpasang-pasangan. Ada perasaan macam manusia kak? Jangan bergerak. 1, 2, 3. Apa benda yang dipegang tu? Mana pula datang benda ni? Mohon, Kelvin, cepatlah datang sini. Ha, apa hal? Kau jumpa makhluk ganjil ke? Apa yang kau pegang tu, Faizal? Inilah yang aku nak tunjuk ni. Benda ni aku baru jumpa masa ambil gambar tadi. Memerang tu yang bawa main. Lepas tu dibuang. Aku kutip lah. Agak-agak kurang lah. Benda apa ni ah? Ha, aku tahu. Aku pernah tengok dalam televisyen. Tak silap aku, cerita National Geographic. Kau biar betul, Mohan. Ya, aku pasti. Benda ni asal sebenarnya dari Bolivia. Bolivia? Orang-orang asli Bolivia gunakan alat ni untuk hiburan. Hiburan? Ya, benda ini adalah serunai atau dipanggil Bolivian flute. Ya ke? Cuba kau tiup, Mohan. Lubang pun tak ada, macam mana nak keluar dia punya bunyi? Ini bukan serunai lah. Dari pengamatan saya, saya tahu ini apa ni. What? Aku pernah tengok. National Geographic? Bukanlah. Ini benda, itu Red Indian punya. Oh. Ini kan dia buat perhiasan lah. Oh. Dia pakai gantung kat leher punya. Macam tangkal lazimat ke? Bukanlah, dia sendiri pakailah macam itu rantai. Barulah nampak macho sikit. Rantai? Eleh, tak ada kata aku gila. Dia pun sama juga. Apalah yang korang merepek ni, Kelvin. Sudahlah. Suka hati korang lah. Cakap aku tak mau percaya.
Cuba korang tengok betul-betul. Cara dia ikat ni. Halus betul. Takkanlah orang biasa boleh ikat macam ni. Maksud kau? Ha. Kau tengok tali kecil macam ni. Ini macam... ini rakit ni. Rakit. Betul ke Faizal? Ui, cahaya apa tu Mana? Tu Jom kita pergi tengok. Macam lampu suluh. Ada orang lalu kot. Cek. Kalau ada orang, mana dia punya badan? Takkan nampak lampu je. Oi, Mohan. Kau nak ke mana tu? Aku nak pergi siasat lah apa benda tu. Tadi dia lalu sini. Sekarang ke mana pula dia pergi? Ish. Kalau sampai ke hujung hutan sana tu, malaslah aku. Tak ada kerja aku nak ke situ. Balik lagi bagus. Itu pun dia. Alamak, lajunya dia bergerak. Tak boleh jadi ni. Faizal, apa kata kau kepung sebelah sana, biar aku ikut jalan ni. Okey. Lah, tadi dia lalu dekat sini. Mana pula dia sudah hilang? Pucut! Wah, itu pun dia. Sudah berhenti. Mungkin dia sudah pernah lari sana sini. Ini kali aku punya Chan. Tak boleh kasi lepas punya. Dapat. Alamak. Aku nampak. Biar aku tangkap. Alamak, terlepas. Wacah! Tidak, Kelvin. Banyak sakit tu. Aduh, Kelvin. Lain kali tengok-tengoklah orang kalau nak lompat tu. Sorry. Oh, kau fikir aku tak nampak? Kali ni kau takkan boleh lepas punya. Woi, nanti Mohan. Ayo. Ayo, sakitnya badan aku. Berani sungguh kalau mengganggu tempat kami, ya? Apa kamu semua mahu, ha? Ayo, Faizal. Apa punya makhluk kita sudah jumpa ini, Faizal? Tak tahulah aku, Mohon. Tapi di bumi Tuhan ni terdapat macam-macam makhluk yang wujud. Maafkan kami. Kami tak berniat untuk mengganggu tempat saudara. Secara kebetulan saja kami berada kat sini. Oh, senang sungguh kamu nak minta maaf macam tu saja. Penat lelah kita lari ke hulu ke hilir, tak ambil kira ke? Jangan salah sangka Encik Saudara. Kalau kami tahu tadi Encik Saudara yang berlari tadi, sudah tentu kami tak kejar. Lagipun kami nak bertanya aja. Apa benda yang kamu cakap ni? Takkan bertanya sampai nak kejar aku. Macam kejar ayam pula. Tak ada hati perut langsung. Bak kata orang, tak ada balas kesian kat orang kecil macam aku ni. Habis tu, kalau kami tak tangkap Encik Saudara tadi, macam mana kami nak bertanya? Ya tak ya pula. Kalau aku lari, macam mana kamu semua nak tahu ya? Hei, keliru pula aku dia buatnya. Tapi kalau aku tak lari tadi, itu kira menepam maut tu. Mana tahu kalau ada orang nak tangkap nak bunuh aku. Apa pula anggapan macam tu, saudara? Kalau ya kami ni orang jahat, dari tadi lagi saudara ni kami dah penyek-penyek. Betul cakap kawan saya tu. Lagipun, ini satu penemuan yang luar biasa. Tak mungkin kami lepas peluang untuk mengetahui kewujudan Encik Saudara.